Kemudian kita pergi ke rekod di Egypt tu, di Land of Pun, yang kita sebut tadi tu kan, mengenai Land of Pun tu. Itu rekod 5,000 tahun, 4,000 tahun dulu. Kemudian kita pergi ke rekod ni, dalam ni 1,000 tahun sebelum Masihi. 1,000 tahun sebelum Masihi. Rekod-rekod yang dikatakan catatan mengenai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman 1800 BC tu. 100 tan metrik emas. Lepas tu 15,000 kilogram emas. Ini tak termasuk pada rempah ratus dan sebagainya. Masuk bab rempah ratus pun memang kaya. Sebab rempah ratus pada ketika itu sangat-sangat kaya dan mengayakan semua yang ada. Semua yang datang ke sini kaya sebab rempah ratus, semua yang datang ke sini kaya sebab emas dan perak kan. Ini negara kita, ini tempat kita, ini bumi Nusantara. Bumi yang diberkati Allah. Kita tak masuk lagi pada zaman-zaman sebelum Nabi Adam tu lagi kan. Itu kita tak masuk cerita Nabi Adam yang turun kat Al-Hin dan sebagainya. Itu kita buat satu cerita lain. Kita bagi detail. Sebab untuk menjelaskan perkara ini supaya tidak timbul apa-apa fitnah, kita mesti bagi reference, rujukan dan hujah. Kenapa kita berhujah tentang ini dan apa sandaran dia dekat situ. Kita tak boleh mencakap dia. Kita mesti berhujah dengan sandaran-sandaran yang ada dan bukti-bukti yang ada. Itu Nabi Adam dan Al-Hin dan Al-Sin tu kita akan cerita pada tempat lain kan, pada waktu lain nanti insyaAllah. Setakat ni boleh follow. Kemudian kita pergi kepada apa yang dicatatkan oleh orang Rom kan. Orang-orang Rom sejak lebih kurang masa tu zaman-zaman sebelum Masihi lagi. Tapi sebelum pergi kepada Rom tu, kita pergi ke kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama ni kita dah ulang beberapa kali dah. Kita ulang beberapa kali di dalam live kita mengenai catatan-catatan yang dibuat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Kitab-kitab Taurat Musa tu. Kitab-kitab Taurat Musa. Kitab-kitab di dalam Old Testament tu dia ada 3 bahagian. Satu dipanggil apa? Tanakh, lepas tu Nevim dan Ketuvim kan. Di dalam ketiga-tiga tu ada catatan mengenai satu tempat yang dikenali sebagai Ofir. Ofir ni kita dah cerita dah sebelum ni. Di dalam 2 live kita sebelum ni, Ofir dan Nusantara. Itu dalam buku kita akan keluar tak lama lagi. Dan kita ceritakan tentang Covenant dan Nusantara. Minggu lepas pun kita cerita tentang benda yang sama. Tapi sebab malam ni untuk mereka yang baru nak follow, untuk kita bawa satu naratif bahawa tempat ini, negara ini ialah sebuah negara yang sangat-sangat kaya sejak zaman berzaman dan dikenali seluruh dunia sebagai satu kawasan yang amat kaya, dicemburui dan diminati dan ingin diterokai oleh semua bangsa-bangsa dan tamadun dunia ni. Bayangkan seluruh tamadun dunia bercakap tentang kita kaya ni, kita sendiri tak bercakap tentang kita kaya. Mungkin kita ni merendah diri, ataupun mungkin kita tak ada rekod-rekod tu, ataupun rekod-rekod tu telah dimusnahkan oleh penjajah-penjajah yang tak mau tahu tentang asal-usul kita ni kan. Tetapi seluruh dunia, tadi kita cakap dengan rekod yang ada dekat Mesopotamia tu, rekod terawal bangsa manusia. Kemudian kita pergi ke rekod-rekod yang ada dekat Firaun, dekat Egypt tu. Lepas ni kita nak pergi ke rekod Bani Israel pula. Rekod Bani Israel tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama ni, di dalam 1 Chronicles pasal 29 ayat 4. Pertama kali disebut tentang Ofir ialah emas yang dipunyai oleh Nabi Daud tu. Di dalam 1 Chronicles 29 pasal 29 ayat 4 diceritakan bagaimana Nabi Daud mempunyai kekayaan lebih kurang 100 tan metrik emas, pure gold dipanggil, pure gold. Dan sarjana semua mengatakan pure gold yang dimiliki oleh Nabi Daud itu ialah pure gold yang datang daripada Ofir. Ofir kita dah hujahkan dalam live kita sebelum ni bahawa Ofir itu ialah di Aurea Chersonesus, rakat catatan yang dibuat oleh Flavio Josephus ni, dalam Josephus. Dah banyak kali dah kita ulang kan. Boleh tengok pada live kita sebelum ni. Dalam Josephus mengatakan Aurea Chersonesus ialah nama baru kepada Ofir. Dan Ptolemy pula selepas itu mengatakan bahawa Ofir itu, Aurea Chersonesus itu berada di semenanjung tanah Melayu kan. Jadi kekayaan tu yang 100 tan metrik tu dicatatkan di dalam kitab Perjanjian Lama ni, di dalam ni, di dalam Bible sebenarnya. 1 Chronicles pasal 29 ayat 4. Dan kemudian dicatatkan lagi di dalam Bible yang sama, 2 Chronicles pasal 8 ayat 17 hingga 18 mengenai bagaimana Nabi Sulaiman membawa orang-orang Phoenician bersama Raja Hiram dari Tyre, membawa pulang 15,000 kilogram emas dalam setiap satu perjalanan yang dibuat untuk balik, untuk mengayakan dan untuk membuat Haikal Sulaiman tu. 15,000 kilogram emas dalam satu trip. Dan benda ni dia tidak hilang tau. Dia tidak hilang dan dia berulang-ulang dalam sejarah-sejarah yang dicatatkan kan. Di dalam Bible ni berusia lebih kurang dalam 1,000 tahun sebelum Masihi. Kisah mengenai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berlaku antara 800 hingga 1,000 tahun sebelum Masihi. Kaya. Ofir, sangat kaya. Ofir tu di mana? Ofir tu di semenanjung tanah Melayu ni. Dan seluruh kawasan Nusantara ni disebut-sebut di dalam banyak catatan. Kemudian disebut lagi di dalam Pliny the Elder.
Pliny the Elder menulis dalam Historia. Historia ni ditulis pada awal kurun Masih. Satu catatan yang dibuat oleh Pliny the Elder mengatakan bahawa orang Rom dan Greek mengenali satu tempat yang legenda zaman berzaman sejak atuk nenek moyang mereka, mengenali satu tempat yang berada di timur jauh dekat India tu, satu tempat yang sangat-sangat kaya, satu tempat yang sampai jadi satu mitos apabila korek je pasir tu akan keluar emas. Emas pula bukan emas-emas serbuk tu, emas betul-betul tu. Dan mereka mengenali tempat ni sebagai Argaya dan Chrysa, kan? Emas dan perak, perak dan emas. Argaya dan Chrysa, perak dan emas, emas dan perak, macam tu, kan? Lepas tu datang pula rekod Ptolemy, datang pula rekod dalam Vayu Purana. Vayu Purana ni ialah satu catatan yang disebut di dalam Dharma Sastra India tu, kan. Vayu Purana pada bab 48. Bab 48 tu menceritakan tentang satu kawasan bernama Jambudipa. Jambudipa ini mempunyai banyak, 5 daerah kepulauan, dan tiap-tiap kepulauan ni mempunyai kekayaan, dan salah satu tempat yang dinamakan Malaya dekat situ, kan. Dan di situ ada tempat gunung-gunung dan tempat yang dia kata di dalam catatan tu mengatakan bahawa tempat ini memiliki kerajaan dan hasil bumi emas yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Ini catatan mana? Catatan benua India tu. Dalam Vayu Purana bab 48 di bawah Jambudipa tu. Dia kata terkenal satu dunia ni, tempat ni sangat-sangat kaya. Bagi siapa saya pergi ni akan menjadi kaya, dan dia mengatakan bahawa dewa-dewa pun turun ke sini, kan, untuk mendapatkan rahmat dan sebagainya, kan. Itu catatan dalam Vayu Purana. Tadi kita pergi ke rekod Mesopotamia 5000 tahun dahulu. Kemudian kita pergi ke rekod di Egypt tu, di Land of Pun, yang kita sebut tadi tu, kan, mengenai Land of Pun tu. Itu rekod 5000 tahun, 4000 tahun dulu. Kemudian kita pergi ke rekod ni, dalam ni 1000 tahun sebelum Masih. 1000 tahun sebelum Masih. Rekod-rekod yang dikatakan catatan mengenai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman 1800 BC tu. 100 tan metrik emas. Lepas tu 15,000 kilogram emas. Ini tak termasuk pada rempah ratus dan sebagainya. Masuk bab rempah ratus pun memang kaya. Sebab rempah ratus pada ketika itu sangat-sangat kaya dan mengayakan semua yang ada. Semua yang datang ke sini kaya sebab rempah ratus, semua yang datang ke sini kaya sebab emas dan perak, kan. Ini negara kita, ini tempat kita, ini bumi Nusantara, bumi yang diberkati Allah. Kita tak masuk lagi pada zaman-zaman sebelum Nabi Adam tu lagi, kan. Itu kita tak masuk cerita Nabi Adam yang turunkan Al-Hin dan sebagainya. Itu kita buat satu cerita lain, kita bagi detail. Sebab untuk menjelaskan perkara ini supaya tidak timbul apa-apa fitnah, kita mesti bagi reference, rujukan dan hujah. Kenapa kita berhujah tentang ini dan apa sandaran dia dekat situ. Kita tak boleh mencakap je, kita mesti berhujah dengan sandaran-sandaran yang ada dan bukti-bukti yang ada. Itu Nabi Adam dan Al-Hin dan Al-Sin tu kita akan cerita pada tempat lain, kan, pada waktu lain nanti, insyaAllah. Setakat ni boleh follow